Korang ingat lagi tak smartphone ni? Yes, inilah dia Infinix GT30 Pro. Dan kali ni aku nak cerita pula secara meluas pasal apa yang best. So kalau korang perasan, hari tu aku dah sebut tentang all day full FPS system kan. Yang mana features ni boleh provide FPS yang stabil sepanjang hari tanpa perlu risau, even soal bateri sekalipun. Tapi itulah, macam mana nak dapat benda tu? Macam mustahil je. Sebenarnya kalau korang beli Infinix GT30 Pro, korang akan dapat sekali tau dengan Make Charge Cooler berserta Make Case. Dan of course, tujuan Make Charge Cooler ni dia akan bagi cooling effect pada back panel smartphone lah. And bukan itu saja, dia juga siap boleh wireless charge device kita tau. Sama ada iPhone atau Infinix GT30 Pro, yes, memang boleh selagi phone tu support magnetic charge. Lepas tu yang lagi menarik, once korang combo dengan GT30 Pro, dia juga akan automatic turn on Draco mode pada setting Xbox AI. Jadi itulah yang dinamakan sebagai all day full FPS system. Di samping dia ada MediaTek Dimensity 8350 5G premium gaming chipset, ada vapor chamber yang baru, sekarang ditambah lagi dengan Make Charge Cooler yang turut membantu untuk bagi phone rasa sejuk, dia boleh kekalkan bateri. So dekat situ, kita bolehlah rasa puas sepanjang hari sampai enjoy 120fps gaming. And then benda kedua yang bagi aku best juga adalah bateri dia. Sekarang dia ada dengan kapasiti 5500 mAh bersama 45W wired dan 30W wireless. Nama yang lagi shock, ia juga turut menyokong bypass charging 2.0, which is features ni akan direct power kepada motherboard phone supaya kita dapat enjoy main game tanpa isu overheat. Okay, next, obviously screen dia lah. So Infinix GT30 Pro ada dengan 1.5K 144Hz AMOLED panel yang berukuran 6.78 inci. Dan macam aku mention sebelum ni, screen dia secara overallnya memang dah bagus. Aku personally suka sebab bezel dia semakin menipis, ada screen yang super sharp. Lepas tu kena pula Infinix GT30 Pro ni pun turut dilengkapi dengan setup dual speaker. Jadi bila kita guna pada tujuan entertainment atau even main game sekalipun, kepuasan tu memang dapat dirasai. Dan yang terakhir, semestinya setup kamera dia. Dulu aku salah anggap yang phone gaming ni just bagus dekat bahagian tu je. But then kehadiran Infinix GT30 Pro ni finally buka mata aku lah. Dan yes, aku juga sedar yang mana dia cuma ada 108MP sensor utama bersama 8MP ultrawide, but still hasil gambar dia tu boleh tahan bagus lah. Lagi-lagi kalau kita consider untuk harga jualan macam ni. Dia punya color best, dynamic range awesome, and untuk day to day usage, aku enjoy je dengan hasil gambar dia. So macam, memang full package yang smartphone ni. Tapi yang paling best harga dia lah. Ia dijual dengan tanda harga RM1,299 untuk semua varian warna dan RM1,499 pula hanya eksklusif untuk bigger storage dan variant dark flare yang hitam tu. Jadi kalau korang pun nak carry like a pro, baik beli je Infinix GT30 Pro ni.